Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para pesyarah dan juga rakan-rakan saya yang dikasihi sekalian. Baik, saya Lailatul Hanzi binti Azrul Haizam merupakan salah seorang pelajar daripada kelas PPS 39 kos pendidikan seni visual. Pada hari ini, saya akan membentangkan dasar utama kegiatan kurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum kebangsaan daripada subjek GKKO 1062. Alhamdulillah, pada hari ini saya diberi kesempatan untuk membentangkan topik ini. Sebelum saya memulakan perbentangan saya, mari kita semua berfikir sejenak, apakah itu co-curriculum? Dan ini mendorong kita kepada slide seterusnya. Baik, pada akhir pembentangan ini, kita akan memahami beberapa perkara penting, iaitu objektif yang bakal diperoleh. Yang pertama ialah maksud co-curriculum. Yang kedua ialah kita akan melihat asas perundangan yang menjadi sandaran kepada pelaksanaan co-curriculum di sekolah. Seterusnya, kita akan membincangkan dasar utama co-curriculum, iaitu mengapa co-curriculum dianggap sebagai sebahagian daripada kurikulum kebangsaan. Selain itu, kita juga akan melihat kepentingan co-curriculum kepada pembangunan murid. Tidak cukup dengan itu, kita juga akan membincangkan beberapa cabaran pelaksanaan co-curriculum yang sering dihadapi oleh pihak sekolah. Akhir sekali, kita akan melihat langkah-langkah penambahbaikan yang boleh dilaksanakan bagi memastikan co-curriculum berjalan dengan lebih berkesan. Diharapkan selepas pembentangan ini, kita semua akan lebih memahami bahawa co-curriculum bukan sekadar aktiviti tambahan, tetapi merupakan satu komponen penting dalam pendidikan negara. Sekarang, mari kita selami dasar utama. Baik, kita mulai dengan pengenalan dasar utama. Dasar utama yang ingin saya bincangkan pada kali ini ialah ianya merupakan kegiatan kurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum kebangsaan. Baik, apa maksud kenyataan saya sebentar tadi? Maksudnya ialah setiap sekolah di Malaysia wajib melaksanakan aktiviti kurikulum kerana ia merupakan sebahagian daripada sistem pendidikan negara dan bukannya aktiviti pilihan. Co-curriculum diwujudkan untuk melengkapkan pembelajaran di dalam bilik darjah. Dengan kata lain, dengan mewujudnya kurikulum, pelajar dapat memperoleh skills ataupun kemahiran yang lebih lagi. Baik, sebagai contoh, dalam kelas, murid belajar tentang kepimpinan melalui teori. Tetapi melalui co-curriculum seperti pengakap atau kadet remaja sekolah, murid benar-benar mempraktikkan kepimpinan apabila mengetuai ahli kumpulan, menguruskan aktiviti ataupun membuat keputusan. Selain itu, co-curriculum membantu perkembangan murid secara menyeluruh daripada aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Sebab itulah Kementerian Pendidikan Malaysia tidak pernah menganggap co-curriculum sebagai aktiviti sampingan. Sebaliknya, co-curriculum ialah satu perkara yang penting untuk membentuk murid yang seimbang dan berkualiti. Seterusnya, apa itu co-curriculum? Kita akan melihat definisi co-curriculum pada slide kali ini. Berdasarkan takrif yang dinyatakan dalam slide, co-curriculum ialah apa-apa kegiatan yang dirancang daripada proses pengajaran dan pembelajaran di luar bilik darjah. Kurikulum yang memberikan murid peluang untuk menambah, mengukur dan mengamalkan kemahiran nilai-nilai yang dipelajari di bilik darjah. Sebagai contoh, maksud saya, tujuannya ialah memberi peluang kepada murid untuk menambah, mengukur dan mengamalkan pengetahuan dan kemahiran serta nilai yang dipelajari di dalam kelas. Dengan kata lain, murid-murid ini membawa kemahiran yang telah mereka pelajari secara teori di dalam kelas, di dalam bilik darjah, keluar bilik darjah. Sebagai contoh, seorang pelajar mempelajari konsep komunikasi dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Kemudian, apabila dia menyertai pertandingan pidato ataupun menjadi pengurusi kelab, dia dapat mengaplikasikan kemahiran tersebut dalam situasi sebenar. Begitu juga murid yang mempelajari konsep kerjasama dalam pendidikan moral. Nilai itu akan dipraktikkan semasa aktiviti gotong royong, perkhidmatan atau sukan. Oleh sebab itu, co-curriculum sebenarnya merupakan kesinambungan kepada pembelajaran akademik dan bukan sesuatu yang terpisah daripada proses pendidikan.
Kita teruskan dengan kurikulum kebangsaan. Kurikulum kebangsaan ialah satu program pendidikan yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan. Kurikulum ini bertujuan membantu perkembangan murid secara menyeluruh dari aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani, jeri, serta melahirkan insan yang seimbang dan harmonis. Baik, seterusnya kita bergerak ke arah matlamat pelaksanaan kurikulum. Matlamat yang pertama ialah melahirkan insan yang seimbang dan harmonis. Ini bermaksud murid bukan sahaja cemerlang dalam akademik tetapi juga mempunyai kesihatan fizikal yang baik, emosi yang stabil, akhlak yang mulia dan mampu berinteraksi dengan masyarakat. Matlamat yang kedua ialah mengembangkan bakat dan potensi murid. Setiap murid mempunyai kelebihan tersendiri. Kurikulum memberikan peluang kepada mereka untuk menyerlah dalam bidang yang diminati. Matlamat yang ketiga ialah membentuk khasiat dan nilai murni. Nilai seperti amanah, disiplin, kerjasama, hormat menghormati dan toleransi dapat dipupuk daripada aktiviti kurikulum. Sebagai contoh, semasa perkhemahan beruniform, murid perlu mematuhi jadual, bekerjasama dalam kumpulan dan membantu rakan-rakan. Semua pengalaman ini membentuk khasiat mereka. Kita bergerak ke arah matlamat yang keempat. Matlamat keempat ialah memupuk semangat perpaduan dan patriotisme. Apabila murid daripada pelbagai kaum menjalankan aktiviti bersama, mereka belajar menghormati budaya dan kepercayaan antara satu sama lain. Baik, matlamat yang terakhir ialah meningkatkan kemahiran insaniah. Antaranya ialah kemahiran berkomunikasi, kepimpinan, kerja berpasukan, pengurusan masa dan penyelesaian masalah. Kemahiran-kemahiran ini penting kerana dunia pekerjaan pada hari ini bukan sahaja memerlukan individu yang berilmu tetapi juga mampu berkomunikasi dan bekerjasama dengan orang lain. Oleh itu, matlamat kurikulum adalah untuk melahirkan murid yang benar-benar bersedia menghadapi cabaran kehidupan. Seterusnya, kita akan melihat komponen utama dalam kurikulum kebangsaan. Ramai yang beranggapan bahawa kurikulum kebangsaan hanya merujuk kepada mata pelajaran di dalam kelas. Namun sebenarnya, kurikulum kebangsaan merangkumi beberapa komponen yang saling melengkapi antara satu sama lain. Komponen yang pertama ialah kokurikulum. Kokurikulum merangkumi persatuan dan kelab, sukan dan permainan serta unit beruniform. Melalui komponen ini, murid diberi peluang untuk mengembangkan bakat, minat dan potensi diri. Contohnya, dalam persatuan dan kelab, murid dapat meningkatkan pengetahuan mengikut bidang yang diminati seperti kelab STEM ataupun kelab bahasa. Dalam sukan dan permainan pula, murid dapat meningkatkan kecergasan fizikal, semangat kesukanan dan kerjasama. Manakala unit beruniform membantu membentuk disiplin, kepimpinan, jati diri dan semangat patriotisme. Komponen yang kedua ialah kurikulum akademik. Kurikulum akademik merangkumi mata pelajaran teras dan mata pelajaran elektif. Mata pelajaran teras seperti Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains merupakan asas kepada pembelajaran murid. Mata pelajaran elektif pula memberikan peluang kepada murid untuk meneroka bidang yang bersesuaian dengan minat dan kebolehan mereka. Seperti pendidikan seni visual, reka bentuk dan teknologi ataupun mata pelajaran lain yang ditawarkan oleh pihak sekolah. Walaupun kurikulum akademik memberikan penekanan kepada penguasaan ilmu pengetahuan, pembelajaran akan menjadi lebih baik, lebih bermakna apabila disokong oleh aktiviti kurikulum. Kedua-duanya saling melengkapi dalam membentuk perkembangan murid secara menyeluruh. Komponen yang ketiga ialah aktiviti pembangunan khasiat dan nilai murni. Aktiviti ini bertujuan untuk membentuk peribadi murid akan menjadi individu yang berdisiplin, bertanggungjawab dan berakhlak mulia. Nilai saling hormat menghormati, kerjasama, amanah dan juga toleransi serta semangat patriotisme
dapat diterapkan melalui program sekolah seperti program motivasi, gotong royong, sambutan hari kebangsaan, khidmat masyarakat dan program pembangunan sosial. Sebagai bakal guru, kita perlu memastikan ketiga-tiga komponen ini dilaksanakan secara seimbang. Hal ini kerana pendidikan yang berkualiti bukan sahaja melahirkan murid yang cermelang dalam akademik, tetapi juga mempunyai sasiah yang baik, kemahiran insaniah yang tinggi serta mampu menyumbang kepada masyarakat dan negara. Baik, seterusnya kita bergerak kepada warta. Kita dapat melihat kepada warta kerajaan yang menjadi salah satu rujukan penting dalam pelaksanaan kokurikulum. Berdasarkan Warta Kerajaan bertarikh 31 Disember 1997, Akta Pendidikan 1996 melalui Peraturan-Peraturan Pendidikan Kurikulum Kebangsaan telah menjelaskan bahawa kegiatan kokurikulum di sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan merangkumi 4 komponen utama. Komponen yang pertama ialah penyertaan dalam sukan dan permainan. Kedua ialah penyertaan dalam persatuan dan kelab. Yang ketiga ialah penyertaan dalam pasukan pakaian seragam. Dan yang keempat ialah lain-lain kegiatan yang ditentukan oleh Menteri Pendidikan. Ini menunjukkan bahawa kokurikulum bukan hanya tertumpu kepada sukan sahaja, seperti yang sering disalah anggap oleh masyarakat. Sebaliknya, ia melibatkan pelbagai aktiviti yang memberikan peluang kepada murid mengembangkan bakat, minat dan potensi masing-masing. Sebagai bakal guru, kita perlu memahami bahawa semua komponen ini mempunyai kepentingan yang sama dan perlu dilaksanakan secara seimbang di sekolah. Seterusnya, kita akan melihat asas perundangan, iaitu Akta Pendidikan 1996, Akta 550. Mengapa kita perlu mengetahui hal ini? Hal ini kerana setiap dasar pendidikan Malaysia mempunyai asas undang-undang yang jelas. Ini bermaksud pelaksanaan kokurikulum bukan sekadar arahan daripada pihak sekolah, tetapi telah diperuntukkan dalam undang-undang negara. Berdasarkan Seksyen 18 Akta Pendidikan 1996, kurikulum kebangsaan ialah satu program pendidikan yang merangkumi kurikulum dan juga kegiatan kokurikulum. Ianya bukan sahaja menekankan penyampaian ilmu pengetahuan, malah merangkumi kemahiran, nilai, norma, unsur kebudayaan ataupun kepercayaan bagi membantu perkembangan murid secara menyeluruh daripada aspek jasmani, rohani, mental dan emosi. Jika kita perhatikan definisi ini, jelas bahawa pendidikan di Malaysia tidak hanya mementingkan keputusan peperiksaan. Sebagai contoh, seorang murid mungkin memperoleh keputusan akademik yang cemerlang, tetapi jika dia tidak mempunyai kemahiran komunikasi, disiplin atau kepimpinan, perkembangan dirinya masih belum lengkap. Oleh itu, kurikulum diwujudkan sebagai pelengkap kepada pembelajaran akademik. Seterusnya, kita bergerak kembali kepada asas perundangan, iaitu Peraturan-Peraturan Pendidikan ataupun Kokurikulum Kebangsaan 1997. Ianya merupakan asas penting kepada pelaksanaan kokurikulum di Malaysia. Berdasarkan Subperaturan 3/1, semua sekolah wajib melaksanakan kegiatan kokurikulum. Semua sekolah wajib melakukan kegiatan kokurikulum. Perkataan wajib ini sangat penting kerana ia menunjukkan bahawa kokurikulum bukanlah pilihan. Sebaliknya, merupakan tanggungjawab setiap sekolah. Malah, peraturan ini turut menyatakan bahawa kegagalan atau keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum boleh dianggap sebagai satu kesalahan dan boleh dikenakan tindakan mengikut undang-undang. Persoalan, mengapa kerajaan menetapkan peraturan yang begitu tegas? Hal ini kerana kerajaan mahu memastikan semua murid di Malaysia mendapat peluang yang sama untuk membangunkan potensi diri tanpa mengira lokasi sekolah ataupun latar belakang mereka. Sebagai contoh, sama ada murid berada di sekolah bandar ataupun luar bandar, mereka tetap berhak menyertai badan beruniform, kelab dan persatuan serta sukan dan permainan. Oleh itu, jelaslah
bahawa pelaksanaan kokurikulum bukan sekadar memenuhi jadual sekolah, tetapi merupakan amanah yang perlu dipikul oleh semua warga sekolah. Baiklah, setelah kita membaca asas perundangan, kita pergi pula kepada kepentingan kokurikulum. Mengapa kokurikulum begitu penting sehingga dimasukkan ke dalam kurikulum kebangsaan? Pertama, kokurikulum membantu melahirkan murid yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Pendidikan yang berkualiti bukan hanya menghasilkan murid yang bijak dalam peperiksaan tetapi juga mempunyai sasiah yang baik. Kedua, kokurikulum mengembangkan bakat dan potensi. Tidak semua murid menyerlah dalam akademik. Ada yang berbakat dalam sukan, muzik, seni, kepimpinan ataupun inovasi. Melalui kokurikulum, mereka diberi peluang untuk mengembangkan bakat tersebut. Yang ketiga, kokurikulum membantu membentuk sasiah dan nilai murni seperti disiplin, kerjasama, amanah, tanggungjawab dan hormat menghormati. Sebagai contoh, semasa aktiviti perkemahan, murid belajar untuk mengurus diri sendiri, bekerjasama dengan rakan dan mematuhi ketua kumpulan. Keempat, kokurikulum turut meningkatkan kemahiran insaniah ataupun soft skills. Antaranya ialah kemahiran komunikasi, kepimpinan, kerja berpasukan dan pengurusan masa dan penyelesaian masalah. Kemahiran ini amat diperlukan apabila murid menggunakan di dalam masa pembelajaran ataupun digunakan ketika memasuki alam pekerjaan kelak. Selain itu, kokurikulum juga memupuk semangat perpaduan kerana murid daripada pelbagai kaum akan bekerjasama dalam satu kumpulan. Sebagai bakal guru, kita bukan sekadar ingin melahirkan murid yang mendapat A dalam peperiksaan, tetapi murid yang mampu menjadi pemimpin, berakhlak mulia dan menyumbang kepada masyarakat. Setelah kita membahas kepentingan kokurikulum, marilah kita beralih kepada cabaran pelaksanaan kokurikulum di sekolah. Baik, walaupun kokurikulum ini memberikan banyak manfaat, pelaksanaannya jejas tidak terlepas daripada pelbagai cabaran. Antara cabaran utama ialah kekangan masa. Jadual akademik yang padat menyebabkan aktiviti kokurikulum kadang-kadang tidak dapat dijalankan secara optimum. Selain itu, terdapat sekolah yang menghadapi kekurangan kemudahan dan peralatan seperti padang, gelanggang ataupun bilik khas untuk menjalankan aktiviti. Cabaran seterusnya ialah kurangnya pelibatan murid. Ada murid yang menganggap kokurikulum kurang penting berbanding akademik menyebabkan mereka tidak mampu memberikan komitmen sepenuhnya. Selain itu, terdapat juga sekolah yang kekurangan guru yang mempunyai kepakaran dalam bidang tertentu seperti robotik, muzik ataupun sukan yang tertentu. Faktor cuaca turut menjadi cabaran kerana banyak aktiviti dijalankan di luar bilik darjah. Apabila hujan, aktiviti terpaksa ditangguhkan. Dan akhir sekali, kehadiran murid yang tidak konsisten, terutamanya bagi aktiviti yang dijalankan selepas waktu persekolahan. Semua cabaran ini memerlukan kerjasama antara guru, murid, ibu bapa dan pihak sekolah untuk mengatasi cabaran-cabaran ini. Setelah kita membahaskan cabaran pelaksanaan kokurikulum, mari kita bergerak kepada langkah penambahbaikan. Baik, kita perlu melihat apakah langkah yang boleh diambil bagi meningkatkan keberkesanan pelaksanaan kokurikulum di sekolah. Langkah pertama ialah merancang jadual kokurikulum secara lebih sistematik supaya tidak bertindih dengan aktiviti akademik. Yang kedua, pihak sekolah perlu meningkatkan latihan profesional guru agar mereka mempunyai kemahiran mengendalikan aktiviti kokurikulum dengan lebih berkesan. Yang ketiga, ialah menyediakan kemudahan dan peralatan yang mencukupi. Kemudahan yang baik akan meningkatkan minat murid untuk menyertai aktiviti. Langkah seterusnya ialah menjalankan kerjasama dengan agensi luar seperti polis, bomba, universiti, NGO ataupun syarikat swasta. Sebagai contoh,
Pihak bomba boleh membantu menjalankan latihan keselamatan kebakaran, manakala universiti boleh memberikan pendedahan kepada murid dalam bidang STEM ataupun inovasi. Selain itu, ibu bapa juga perlu memainkan peranan dengan memberikan galakan kepada anak-anak supaya aktif dalam kokurikulum. Kesimpulannya, apabila semua pihak bekerjasama, pelaksanaan kokurikulum akan menjadi lebih berkesan dan mampu mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Seterusnya, kita akan melihat persoalan yang paling penting dalam pembentangan ini, iaitu mengapa kokurikulum menjadi sebahagian daripada kurikulum kebangsaan. Terdapat beberapa sebab utama. Pertama, kokurikulum melengkapkan pembelajaran di dalam bilik darjah. Apa yang dipelajari secara teori dalam kelas dapat dipraktikkan melalui aktiviti kokurikulum. Sebagai contoh, murid belajar tentang kepimpinan dalam mata pelajaran. Kemudian, mereka mempraktikkannya apabila menjadi pengerusi kelab ataupun ketua rumah sukan. Yang kedua, kokurikulum mengembangkan potensi murid secara menyeluruh. Setiap murid mempunyai bakat dan kebolehan yang berbeza. Ada yang berbakat dalam sukan, ada yang berbakat dalam muzik, pidato ataupun kepimpinan. Kokurikulum memberikan ruang kepada murid untuk mengenal pasti serta mengembangkan potensi tersebut. Yang ketiga, kokurikulum membentuk sasiah dan nilai murni. Melalui pelbagai aktiviti, murid belajar menghormati orang lain, bekerjasama, bertanggungjawab dan berdisiplin. Nilai-nilai ini sukar dibentuk jika pembelajaran hanya berlaku di dalam kelas. Yang keempat, kokurikulum memberikan pengalaman pembelajaran sebenar. Murid belajar merancang program, mengurus kewangan dan juga membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Semua pengalaman ini sangat berguna apabila mereka memasuki alam pekerjaan pada masa hadapan. Akhir sekali, kokurikulum menyokong hasrat falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani. Oleh sebab itu, kokurikulum tidak boleh dipisahkan daripada kurikulum kebangsaan kerana kedua-duanya saling melengkapi dalam membentuk insan yang berkualiti. Baiklah, kini anda semua telah sampai di penghujung pembincangan saya. Untuk pada slide kesimpulannya, kegiatan kokurikulum merupakan sebahagian daripada kurikulum kebangsaan yang wajib dilaksanakan di semua sekolah berdasarkan Akta Pendidikan 1996 dalam kurungan Akta 550 dan peraturan-peraturan pendidikan dalam kurungan Kurikulum Kebangsaan 1997. Kokurikulum bukan sekadar aktiviti luar bilik darjah, malah berperanan penting dalam melengkapkan proses pendidikan dengan membangunkan potensi murid secara menyeluruh dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Jerry. Melalui penglibatan dalam badan beruniform, kelab dan persatuan serta sukan dan permainan, murid dapat membina sasiah yang mulia, meningkatkan kemahiran kepimpinan, komunikasi, kerjasama dan disiplin. Di samping memupuk semangat perpaduan serta patriotisme, oleh itu, pelaksanaan kokurikulum yang berkesan memerlukan komitmen semua pihak, termasuklah pihak sekolah, guru, ibu bapa dan murid, bagi melahirkan generasi yang seimbang, berdaya saing dan mampu menyumbang kepada pembangunan negara selaras dengan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan. Sekian daripada saya. Terima kasih.